Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua, sihat? Terima kasih kerana klip video kecil itu jangan lupa like, komen, subscribe. Betul-betul weh si Ustaz tak guna weh. Last hari tu kan si Sakir kena langgar. Kejadian ni. Tengok ni. Hapuskan segala bukti yang ada pada dia. Apa kan? Rasa? Bila si Rabiatu telefon, dan dia tak tahu. Waalaikumsalam. Percaya Ustaz. Baru ingat nak telefon lah. Oh my God. Saya telefon nak tanya pasal Syakir. Last episode, si Sakir kena langgar kan? Tiba-tiba Jadi ni. Amir nak tahu pasal Syakir pula ni. Ini pasal nyawa orang. Nyawa orang yang dah melayang. Habis tu, Bila si saya nak Rabiatu tuduh yang tanya, abang terlibat alah, juga. dan dia tak tahu. Bukan saya nak tuduh. Tapi kematian Tahu dia ada tu, rahsia si Sakir pegang. dia ada masalah ke? Ada rahsia Ada yang musuh? dia nak bagi Ada hutang? si Aiman. Dia nak bagi Masalah peribadi dia tu tak nak fotokopi abang tahu. video kan. Sebetulnya dia kena langgar. So si Aiman bila jumpa dengan si siapa tu? Kau boleh halau aku. Si Ustaz tak guna ni, Tapi ingat, Ifan ni. Lagi, sampai dia masanya punya nanti, cengkeram kau akan jatuh je. tersungkur bila dia segala tahu kejahatan satu kau terbongkar. nanti dia akan Dan masa tu, gelaran ustaz yang kau banggakan sangat di akan hilang. bukti-bukti dah dijumpa ni apa dia muka kau. Tapi pendrive tu macam jatuh ke ni. Si Aiman tak ambil ke masa tu? Masa si Syakina sudah ini dia kena langgar dan dia pegang tu sok dia masuk ke dalam kereta tu dengan tayar tu. Tak ambil ke? Kalau dia ambil, patut si Aiman cakap macam ni, satu hari nanti gelaran ustaz tu akan hilang. Pada muka dia. Okay, so kita tunggu episod full malam nanti, okay? Jangan lupa guys, like, comment, subscribe. Bye.